Setiausaha Politik Anwar Ibrahim, Azman Bidin, dia kata kerajaan Madani perlu masa untuk laksanakan janji-janji mereka waktu jadi pembangkang dulu. Ni, Azman Bidin nak bagi tahu, masalah sekarang ni bukan tak cukup masa, tapi hampa buat sebaliknya. Contoh, saudara menang hari ini, esok minyak turun RM1.50. So sekarang buat apa? Nak tarik dan sasarkan subsidi RON 95. Lepas tu, minyak diesel pun dah tarik dah subsidi. Anwar kata apa lagi? Bagi saya tempoh masa sebulan, saya akan umumkan elektrik turun. Sekarang, subsidi elektrik ditarik dan rakyat terkesan dengan kenaikan harga barang dan elektrik yang mahal. Dulu cakap nak hapuskan PTPTN dan naikkan nilai ambang bayaran semula kepada RM4,000. Sekarang, nak memperkenalkan semula sekatan perjalanan dan senarai hitamkan peminjam-peminjam PTPTN. Dan pinjaman mara ni pula. Ibu bapa yang disenarai hitam, anak-anak tak boleh masuk MRSM, UiTM ataupun meminjam mara. Dan apa lagi Anwar janji? Hapuskan tol, kereta murah, macam-macam lagi lah. Tapi satu pun tak laksana. Dulu kata nak hapuskan akta hasutan dan akta SKMM, kononnya drakonian dan zalim lah. Sekarang ni, dia kata nak memperkasakan akta zalim ni supaya lebih ramai yang kena tindakan. Dulu mereka kata kena tangkap Azam Belen. Sekarang ni sambung kontrak Azam Belen dan jadikan dia sebagai barwa dan balaci kepada Madani. Kalau nak senaraikan janji Anwar ni, 1 jam video pun tak cukup. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa percaya ke tak percaya dengan Anwar dan Pakatan Harapan ni? Berita melaporkan Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Fiji berminat mencontohi model pembangunan Malaysia. Jadi saudara, persoalan yang timbul sekarang ni, adakah Malaysia ini dibangunkan oleh Anwar Ibrahim yang dia bangga sangat ni? Dan kalau kita tengok respon penyokong kerajaan Madani ni, seolah-olah macam Malaysia ni membangun khana Anwar Ibrahim lah. Mereka punya Imam Non. Jadi saya cadangkan, lepas ni LRT dah boleh tukar dah, letak apa? LR Non. MRT jadi MR Non. Proton boleh jadi Pronon. Malaysia Airlines boleh jadi Malaya Airnon dan juga yang lain-lain dah boleh tukar lah, claim lah semua. Jadi saudara dan saudari, selama Anwar menjadi Perdana Menteri, hasil kerja beliau adalah apa? Memodernkan jamban-jamban di seluruh Malaysia. Di mana Anwar Ibrahim ni hanya layak digelar sebagai bapa pemodenan jamban Malaysia. Itu sahaja jasa Anwar kepada negara. Yang lain-lainnya dibangunkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu, bukannya Anwar Ibrahim. Zaman Anwar ni, rakyat semakin terseksa, tertekan. Kerana apa? Anwar ni ternyata gagal dalam dasar-dasar yang dibuat oleh beliau. Dan kalau di UK, dah lama dah, sebagai contohnya Liz Truss. Dia resign. Kerana apa? Dia tidak mahu keadaan ekonomi negara semakin meruncing. Bukan macam kat Malaysia. Anwar ni, walaupun ternyata gagal, tapi dia masih terhegeh-hegeh nak jadi Perdana Menteri. Dan di akhirnya, yang susah rakyat Malaysia. Lepas tu semua benda dia nak claim. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia? Hamba rasa lawak tak dengan berita ni?